Selasa 15 bulan April 6.54 petang. Ni 3 ekor ni yang aku simpan Oshamo. Antara lahir dia ni pada 16 Disember 2024. Esok ni cukuplah umur dia 4 bulan. Ni itu besar juga, sasa-sasa belakang ni dah demam jadi kurus. Tapi cuma satu sajalah, dia lalu makan jadi cepatlah dia semakin baiklah kan. Aku simpan ni 2 betina dan seekor jantan. Ni bapak dah lah. Ibu aku tak tahu yang mana. Bapak dia demam ni, tapi macam cepat sembuh. Demam dalam 2 hari tu lah. Aku rawat lah, bagikan ubat merah yang dipercayai lah. Boleh rujuk video sebelum ni lah. Aku rawat dengan ubat tu lah. Aku pikir masuk terus dalam mulut dah. Ubat tu aku tak letak layang ni pun, sebab dalam reban ni ada 2 ekor dah. Yang lain tu ada yang dah mengeram, jadi aku buang oleh reban ni. Bapak dah. Anak-anak tadi pun, untuk siapa yang tak pernah belau Oshamo, anak-anak tadi nampak lain kan. Nanti bila besar insya-Allah dalam 6, 7, 8 bulan tu dia akan jadi macam ni lah. Ni bapak dia pun macam tu lah dulu masa kecil. Dia tak nampak muka Oshamo sangat lagi. Bila besar, bila dia dah mula berkukuk tu, baru akan nampak macam ni lah. Nampak lah macam Oshamo lah. Kau tengok dari kecil memang tak pernah minat sangat lah, sebab tak nampak gaya macam ni. Dah besar nampak. Bila dia mula berkukuk lah, ada matang tu, aku nampak ada gaya Oshamo tu. Bapak ni tak besar sangat. Saiz dia tak besar, tak berat sangat. Besar-besar tak, tak berat. 4 kilo lebih sikit lah. Dia macam tak mau naik pun. Berat dah. Aku rasa tak sampai lagi kot 4,5 kilo. Tak sampai ke rasanya. Ni dah cukup dah. Rasanya bapak ni 11 bulan lah. Ibu tu 12 bulan. Cukup setahun. Sebab kedai aku beli masa kecil ni, tak silap aku beli tu bulan berapa. Tapi yang aku tulis lah anggaran aku lah. Masa aku beli tu sebulan. Ibu tu 2 bulan. Ibu tu aku kira-kira dia menetas dalam bulan 4 tahun lepas, bulan April tahun lepas. Ni sekarang bulan ni dah cukup dah lah, 1 tahun 12 bulan. Yang bapak ni dia muda sebulan, jadi dia dalam 11 bulan. Bulan ni anggaran aku 11 bulan. Ibu ni hari tu tak silap aku 3.6 kilogram. Ni dia mengeram itu ni, aku masukkan balik dah 3.6 masa umur berapa bulan lah, 9-10 bulan macam tu lah. 3.6 masa aku boleh pergi kot 4 kilo ni. Tengoklah dalam setahun setengah tu dia dapat kot 4 kilo. Bapak ni target rasa aku dalam 4,5 kilo lebih sikit kot. Nanti dia matang, betul-betul matang kan. Aku rasanya matang dalam 1 tahun setengah hingga 2 tahun lah. Tu baru dia cukup dewasa kan. Masa tu rasanya boleh pergi kot dalam 4,5 kilo ke atas ni. Rasanya tak dapat 5 kilo. Walaupun saiz dia besar, tapi dia macam tak berat lah. Ni kalau tengok dari depan mata kan, depan-depan kan, mesti tuan-tuan akan kata 4,5 kilo lebih ni. Sebab dia body dia kembang lah. Body kembang tapi tak berat. Dia macam ringan.
Nanti aku tengok. Aku dah bagi makan pun okey juga, tapi tak tahu. Tak semua ayam dia akan berat lah. Body dia besar. Nampak apa, kalau orang Kedah panggil apa, rendang, body rendang. Lebak lah body tu, lebak. Sekarang ni aku duduk ni duduk jaga yang ni pula. Yang ni aku jaga betul sebab yang paling besar IG pun yang ni lah. Nak tengok dia boleh pergi berat berapa kan. Berat dan tinggi berapa cm kan. Tu yang tadi kan, yang aku simpan 3 ekor 16 Disember 2024 meletah. 16 Disember, maknanya hari ni esok lah. Esok cukup 4 bulan. Ni aku cuba simpan sebagai pelapis. Dah ada lagi, aku tengok dalam sekok kedua lagi aku nak simpan jugalah. Ayam pun bonyok lah tengok daripada demam ni. Ni pun tak baik lagi lah. Tapi 80-90% tu dah okey dah. Jantan tu dia kurang sikit. Jantan tu masih teruk lagi. Tengok kaki pun dah nak mula lah dah. Kau tuan boleh tengok kaki pun dia nak mula dia kacau kaki lah. Sebab dia nak mula tinggi dah ni. Dah masuk 4 bulan kan. Nak mula tinggi dah, nak mula panjang kaki. Kaki tu dia kacau. Nampak dia duduk. Yang betina tak jadi jantan yang jadi macam ni. Ganoi aku dulu pun jadi macam ni. Hasil tak ada. Hasil tak jadi. Sebab hasil kaki dia tak panjang, memang tak jadi. Yang sabung yang ratu pun jadi kalau yang tinggi. Hujan pula ni tuan-tuan. Aku stop saat tadi aku pergi ambil topi. Aku bukan takut hujan lah. Aku cuma takut phone basah. Tak apa. Aku dah halau pergi masuk dalam depan lah. Tak boleh nak buat video kat luar. Basah. Hujan renyah-renyah lagi ni. Kalau tengok betina tu memang tinggi lah. Yang tadi lah yang 16 bulan Disember 2024 menetas tu. Esok cukup lah 4 bulan. Makan tak pernah kurang ni tuan-tuan. Tadi bapak dia lah yang tadi. Ibu dia aku tak pasti yang mana. Ini ada lagi 2 ekor. Yang ni muda lagi daripada yang tadi. Yang ni tak ingat lah tarikh berapa hari bulan dia menetas. Ada aku tulis semua ni. Aku tekan nak tengok lah. Tapi rasanya yang ni bulan 1 tu kot menetas. Tak silap aku yang ni bulan 1. 4 bulan 1 kalau tak silap aku. 4 bulan 1. Kalau 3 bulan setengah macam tu lah. Aku tak silap aku lah 4 bulan 1 sebab aku ingat aku itu 2. Aku ada letak kat video sebelum ni ada. Tapi tak ingat aku dah letak dia sama dengan batch satu lagi. Yang tu batch 28 hari bulan 1 lah 28 Januari menetas. Aku dah jual 4 ekor. Aku tak silap aku lah 4 ekor. Lepas tu yang ni aku tak jual.
Yang ni demam kot satu pun tak jual lah. Yang ni 4 hari bulan 1, yang tu 28 hari bulan 12. 28 Disember. Maksudnya yang ni 4 hari bulan 1. Dah 3 bulan lebih. Dia tengok tinggi tak? Yang ni pun demam sampai sekarang ni tak tinggi. Tapi yang 3 tadi, betina 2 ekor, jantan 2 ekor yang aku tak nak simpan tadi lagi tinggi lah. Tapi yang ni dia macam jinak sikit 2 ekor ni. Dia jinak sikit. Aku boleh pegang lah, dia jinak. Macam jinak. Dia dengar kan dia bunyi dia tu. Tu macam sesemar lah. Aku tahu kalau macam ni pun setengah orang dah jual, aku tak berani nak jual. Aku tak mau. Setengah orang dia tak pandai jaga ayam. Bukan setengah lah, banyak lah. Dia tak pandai jaga. Kalau dia beli macam ni, silap boleh mati ayam tu. Jadi aku tak lepas. Tapi kalau aku dah jamin dia tu betul-betul pandai, aku berani lepas. Sebab nanti kena ada salah aku pula. Saya orang kan, takut kan. Biar aku rawat sampai sembuh betul. Sampai sembuh baru aku boleh jual. Tapi kalau aku dah kenal dia dah pandai, betul-betul pandai jaga ayam, aku tak ada masalah sangat lah nak lepas ayam ni. Ni ramai duk tanya tapi itulah, aku tak berani nak jual. Dalam keadaan macam ni kan. Tengok tu. Ni kira baik. Ni lah dah okey banyak ni. Dia duk bersin batuk ni tu, aku tak berani nak jual. Tapi aku jamin ni dia akan dia tak ada masalah apa ni. Dah nampak dah ni pun dah tinggi lah. Ni pun kalau tak tahulah aku nak jual dengan harga berapa, tengok besar. Kalau nak jual murah pun sayang kan, tengok kan. Ni kalau orang tanya kan, berapa yang ni aku jual 300 tak jamak nak jual 200 ni sebab besar lah ni. Kita tengok ngeri lah. Saiz memang besar sebab aku bagi makan gulkuan. Gulkuan pun kalau kira raya mendekah itu tak tahu berapa ratus ringgit dah duduk dalam badan dia. Sebab aku bagi makan banyak. Tapi kalau orang tak beli pun lepas ni, aku nak tak 300 sekok ni. Ni kalau orang tak beli 300 tu tak jadi jual lah. Anak-anak tu boleh je aku jual 150-200 kan. Tapi yang ni dah besar ni. Kita tengok ni, nampak nanti dia pun besar lah. Tapi yang aku nak simpan tu lagi besar. Sebab yang simpan tu dah dekat 4 bulan lah. Yang ni dah 3 bulan lebih. Dah besar, kita tengok orang besar lah. Tak ramah nak jual 200. Sayang juga sebab aku jaga dia dengan ubat dia lagi lah. Okey, tak apa tuan-tuan. Aku rasa cukup lah video untuk hari ni. Sebab hujan semakin mencemburui aku lah. Dah mula lebat dah hujan ni. Aku tutup dulu video untuk hari ni. Tengok tu. Anak bersama tu nak masuk. Ni reban dia ni. Dia reban dia dengan ayam tu lah. Aku buah sekali. Kalau dia masuk tu, dia tak boleh masuk. Tu pun kesejukan tu. Masuk reban lah.